Hai semua, dalam dapur rasa hari ini Kak Ike nak masak satu menu padu, pedas dan sedap iaitu sambal tahun kerang. Korang pernah rasa tak? Menu ni adalah sajian tradisi orang Jawa. Best tau! Jom kita masak. Mula-mula, panaskan minyak masak dalam kuali. Tumiskan bawang merah dan bawang putih yang dihiris. Kacau-kacau bawang tu guna api sederhana besar sampai wangi dan mula kepirangan. Bila dah naik bau, masukkan lengkuas muda yang kita dah hiris halus macam ni bersama cili padi merah dan juga cili padi hijau. Cili tu tak kisah, nak tambah lagi pun boleh. Tumis-tumis lagi hingga semua bahan jadi sedikit garing dan naik bau. Masa ni menyengat bau cili oi. Seterusnya, masukkan ikan bilis. Bilis ni nak tumbuk boleh, tak nak tumbuk pun tak apa. Umban je. Gaul rata dan biarkan masak sekejap. Masukkan pula isi kerang. Nak lebih sedap, guna kerang fresh. Masukkan santan. Yang ni Kak Ike pakai santan kotak. Dan juga asam glugo. Jangan letak asam jawa pula. Gaul-gaul rata biar semua bahan sekata dan mesra. Part ni memang kena masak lama sikit. Sebabnya kita nak bagi lengkuas tu keluarkan air dan rasa dia. Barulah enak dan wangi sambal tahun kita ni. Ada yang cakap, Kak Ike, pekat sangat kuah ni. Apa susah? Tambah je air sikit. Kacau-kacau. Bila kuah sambal tahun dah mendidih blub-blub macam ni, rasakan dengan garam dan juga sebut rasa dengan secukupnya. Kacau-kacau lagi dan biarkan kuah merenih perlahan-lahan. Korang tengok warna dia. Dari warna putih santan dah jadi sedikit kecoklatan. Ini sebab air lengkuas tu dah keluar dan sebati dalam kuah. Itulah warna yang kita nak. Selagi tak dapat warna ni, biarkan je kuah tu merenih. Bila kuah dah sedikit pekat, padam api. Dah siap sambal tahun kita. Pedas, lemak, bersantan dan manis isi kerang. Memang bukan selera makan. Nak tengok Kak Ike masak secara live? Jom interaksi kami di TikTok Madura Rasa setiap Selasa dan Khamis jam 11 pagi. Ingat makan, ingat rasa. Jangan lupa tonton ya.